Tada. Okay, welcome back dalam repair je. Ini ada satu air fire ni J30. Okay, isu dia nak dengar bunyi. So selalunya dia bush dalam motor tu. Tak apa, nanti kita buka tengok. Kalau bush di dalam dia ni. Okey, kat sini dah nampak sepihan dia. Tada. Ni ada. Lucu kan? Ni baru kan, hijau ni ada. Lama dah hancur, dah rongak-rongak dah. Okay, kita boleh pasang balik. Bersihkan dulu lah. Okey, dah basah semua. So ni. Okey, ni kita pasang dulu. So kita dengar. Sebelum ni masa walaupun kita tak start enjin, main steering ada bunyi kan. Okey. Tak ada bunyi dah. Bunyi dah hilang. Alhamdulillah. So kalau ikutkan ni, sekarang ni kita dah tak payah tukar steering rack. Nanti kita pergi test dulu. Langgar lubang ada bunyi tak? Kalau ada bunyi, boleh cakap daripada steering rack aja lah. Steering rack, kita perlu tukar steering rack. Kalau kita langgar lubang kat masa corner tu tak ada bunyi dah, so tak perlu tukar steering rack pun tak apa ni.